Setuju, murabahah klasik bukan macam murabahah munazzam. Sahih. The word is munazzam. You are right. Sama dengan tawarruk. Tawarruk yang asal tu tak sama dengan tawarruk munazzam. Sama juga dengan ainah. Ainah ni, ainah yang klasik tak sama dengan ainah munazzam. Walaupun dulu pun dah ada ainah munazzam sebenarnya. Sebab tu ulama Syafi'iyah, Imam Subki kata, bila ada rabat, bila you ikat antara transaksi pertama dan kedua, dan dua pihak tahu dan merancang benda tu, dia jadi haram. Sepakat ulama Syafi'i mengharamkan. Itu munazzam. Tapi ada ustaz pula boleh tanya, ada ilmuwan perbankan Islam dia kata, saya pun pelik. Kenapa tawarruk yang tidak munazzam halal tapi munazzam menjadi haram? Saya cakap exactly because of munazzam lah dia jadi haram. Sebab bila ada munazzam, dia jadi riba. Dia jadi penyembunyian transaksi hutang. Sebab tu munazzam itu diharamkan. Saya pun pelik macam mana ustaz tu dia boleh jadi pakar dalam perbankan Islam. It's a simple thing. It's a simple point to think. Munazzam ni akhirnya membuatkan transaksi itu jadi transaksi riba. Sebab you merancang, you bukan nak beli barang. Barang tu dummy saja. You menyertakan untuk sembunyikan transaksi financing sebenarnya. Okey. Dan financing you pun bukan mudharabah. Kan? Kalau financing tu mudharabah tak ada masalah. Financing tu loan sebenarnya. Okey, syariat. Okey, kita pergi kepada poin A ya. Syariat mengharamkan manusia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Sekarang kita pergi kepada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Hakim bin Hizam, haddatsana Qutaibah, haddatsana Hashim an Abi Bishr an Yusuf bin Mahik an Hakim bin Hizam qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya'tini ar-rajul yas'aluni min al-bai'i ma laysa 'indi abta'u lahu min as-suqi thumma abi'u. Qal la tabi' ma laysa 'indak. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku datang kepada Rasulullah lalu aku berkata, ada seorang lelaki datang kepada aku dan meminta aku menjual sesuatu yang tidak ada pada aku, yang tidak aku miliki. Maka aku pun membelinya dari pasar, kemudian aku menjual kepadanya. Apa Nabi jawab? Jangan engkau menjual apa yang tidak ada padamu. Maksud dia, yang tidak kamu miliki, you don't sell it. Maksud dia apa? Bila lelaki tu datang jumpa Hakim, bila lelaki tu datang jumpa Hakim, kata, kau belikan tu, aku nak beli barang. Hakim ni, pada ketika itu, dia tak kata aku tak ada barang tu. Dia kata, okey, aku ambil barang aku. Mungkin. Aku ambil barang aku, nanti aku jual pada kau. Padahal barang tu bukan barang dia. Dia belum lagi memiliki barang tu, tapi dah macam berlaku jual beli dah kat situ. Dah macam berlaku. So Nabi kata, jangan engkau jual apa yang tidak ada padamu. Don't sell something that is not with you. So kalau betul nak beli, nak jual, tunggu barang tu ada. So kalau orang kata kepada you, boleh tak I nak beli barang ni? Kalau you tak ada, you cakap, I tak ada, tapi I boleh beli kan? I boleh beli, nanti bila I dah dapat barang tu, baru you beli daripada I. Itu tak ada masalah. You jangan kata, okay, I jual. Padahal barang tu you tak ada lagi. So bila you kata, okay, I jual, lepas tu baru you pergi beli barang, lepas tu you jual dekat dia. Benda tu tak boleh. You cannot do that. You cannot do that. Sebab jual beli barang yang awak belum ada, inilah yang perbankan konvensional dan perbankan Islam buat. Dan inilah cara mereka menyembunyikan transaksi hutang mereka. Dengan inilah loophole ni yang Nabi dah tutup. You cannot fool Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You cannot fool Allah Subhanahu wa taala. Kemudian okey, ini saya sertakan sekali rujukan dia. Kemudian hadis nombor 2. Hadis Abdullah bin Amr, hadatsana Zuhair bin Harb, hadatsana Ismail an Ayyub, hadatsani Amr bin Shu'aib, hadatsani Abi an abihi hatta dzakara Abdullah bin Amr qala Rasulullah. Baik, terjemahan tu saya tak sertakan sanad ya. Terjemahan tu saya masukkan perawi pertama sahaja, terus masuk kepada matan. Okey. Tapi saya sertakan sekali sanad sebab ada yang question kesahihan hadis-hadis ini. So tak apa, you can check the perawi-perawi ya dalam ilmu rijal. So Nabi kata apa? La yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in wala ribhu ma lam tadman wala bay'u ma laysa indak. Bagi saya hadis ini cukup untuk merobohkan perbankan Islam. Hadis ni saja. Sebab apa? Perbankan Islam buat semua keempat-empat ni yang Nabi haramkan semua sekali ada. Seolah-olah bagi saya hadis ni ditujukan kepada Islamic banking. Seolah-olah. Ini mukjizat bagi saya. Saya melihat benda ni mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Daripada Abdullah bin Amr. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal digabungkan pinjaman dengan jual beli. Dan tidak juga dihalalkan dua syarat dalam satu jual beli. Dan tidak pula dihalalkan mengambil keuntungan daripada sesuatu yang belum engkau tanggung risikonya. Belum jamin risikonya. Serta tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini semua yang bank Islam buat. Kalau awak nak tengok. Kalau awak nak tahu, dia orang buat semua benda ni. Semua benda ni dia orang buat. So, apa Nabi kata? Tidak halal digabungkan pinjaman dengan jual beli. Okey, kefahaman klasik. Apa maksud tak boleh gabung hutang dengan jual beli? Dia macam ni. Sebab kalau benda ni dihalalkan dia jadi riba. Dia riba. Ni striknya Islam untuk jaga supaya riba tak berlaku. Kalau awak berhutang dengan seseorang,
Dan orang tu pula dia main kenyek-kenyek mata dengan awak. Dia kata, riba haram lah bro, but you faham-faham lah kan. Since you dah hutang daripada you hutang duit I, boleh tak I beli barang you? Itu haram. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan dalam jual beli itu terdapat manfaat tambahan untuk pemberi hutang kerana hutang yang diberi itu. Ini dipanggil sebagai kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Mana-mana transaksi hutang yang menghasilkan manfaat kepada pemberi hutang, maka ia adalah riba. So, saya kalau pemberi hutang, saya kata, okey, kau dah hutang daripada aku nak beli barang kau. So, orang biasanya bila dah berhutang dengan seseorang, dia akan rasa apa? Dia akan rasa bahawa, dia akan rasa terhutang budi. Bila terhutang budi, dia akan rasa nak jual. So, instead of selling to someone else, dia akan jual kepada penghutang dia, orang yang menghutangkan kepada dia. So, orang tu dah dapat manfaat daripada hutang dia. Dia tak dapat pulangan interest in terms of monetary, tapi dia dapat sesuatu. Dia dapat manfaat daripada, bagi tahu hadis mana tu, please nak tahu. Ni, saya cakap ada nota saya. Saya letak semua rujukan dia. Awak pergi ke saya punya Telegram, awak type Ustaz Nudros, awak cari PDF tu, awak download, semua rujukan ada. Dan kalau awak nak tengok sekarang juga, awak pergi ke Rumah Merah ataupun Rumah Biru. Saya punya Facebook ataupun saya punya YouTube, saya ada letakkan slide dekat sebelah. Kat sebelah saya ada slide dan ada rujukan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Abu Daud. Dan hadis ini Imam Tirmizi kata hadisun sahih. Okey. So Nabi kata apa? Kamu tak boleh gabungkan hutang dengan jual beli. Macam tadi tu. Saya hanya akan hutangkan kepada awak kalau awak kalau awak jual barang tu kepada saya. Awak gabungkan sekali. I will only lend you this if you allow me to buy that from you. Haram. Sebab itu membuka ruang kepada orang mengambil manfaat daripada hutang yang diberi. Okey. Tapi hadis ini juga boleh difahami dengan pandangan yang berbeza juga. Lagi satu penjelasan. Saya melihat bahawa kefahaman ini juga boleh diterima. Tak tahulah kalau orang nak reject tak ada masalah. Tapi ini saya punya fikiran, saya pandang. Dia juga boleh bermaksud tak halal hutang dan jual beli. Maksud dia tak halal untuk awak gabungkan dalam satu transaksi itu sesuatu yang nampak macam jual beli tapi sebenarnya hutang. Awak tak boleh confusekan orang. Dia ni jual beli ke hutang. Ini yang dibuat oleh perbankan Islam ni. Dia confusekan orang antara jual beli dan hutang. This is the main issue. Dia menggabungkan, bila kita tanya dia ini jual beli ke hutang, dia akan kata jual beli. Tapi bila kita tengok betul-betul ni macam hutang ni. Itu berlaku penggabungan dari segi essence transaction tersebut. Saya melihat hadis ni boleh juga membawa maksud itu. Dari segi makna tak salah, dari segi konteks pun tak salah. Okey, itu yang pertama. Kemudian Nabi kata apa? Wala syartani fi bai'in. Dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Dua syarat ni maksud dia apa? Dia sama juga macam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin wahidah. Nabi mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli. Maksud dua transaksi dalam satu jual beli. So ulama berbeza pandangan. Ada yang kata maksud dia awak jual satu barang, awak kata okey kalau awak beli awak bagi dua harga. Awak bagi dua harga atau awak bagi, tak silap saya, awak bagi dua waktu untuk orang itu beli. Lepas tu tidak ditentukan mana satu. Dia kata sah-sah tapi tak ditentukan awak nak pilih option A ke option B. Itu satu pandangan lah. Lagi satu pandangan Imam Syafi'i punya pandangan. Imam Syafi'i kata maksud bai'atain fi bai'atin wahidah yang berkaitan dengan syaratani fi bai' ini merujuk kepada awak kata kepada seseorang, saya hanya akan jual barang saya ni kalau awak jual barang awak kepada saya. So bila dua-dua bersetuju, dia dah jadi dua transaksi dalam satu. Dan ini yang dibuat oleh perbankan Islam juga. Dia gabungkan akad untuk sembunyikan hutang. This is it. Siapa yang tak setuju, come forward. Perjelaskan. Awak jangan datang kepada saya kata, tapi akad sah. Awak ingat agama Islam ni hanya pasal akad ke? Awak ingat agama Islam fik kita muamalat ni hanya di atas kertas sahaja ke? Itu lekehnya muamalat di mata awak? Tidak. Muamalat Islam ni juga berkait dengan kesan ekonomi pada masyarakat. So don't play around with this akad-akad. It doesn't work anymore. Orang dah mula lihat kesan. Orang dah tak nak tengok. Oh, okay, I don't care atas kertas. Kenapa atas kertas halal tapi on the ground dia menghasilkan kesan yang buruk? Something is wrong. Alah Ustaz, ada je benda halal yang bawa keburukan. Ada je orang bernikah, pernikahan tu merosakkan hidup dia. Kan? Betul, saya tak nafikan. Tetapi, in general, adakah bernikah itu membawa kebaikan berbanding zina? Atau awak nak kata sama juga? Siapa kata sama, saya pang awak. Sama aja, zina pun boleh bawa kebahagiaan, nikah pun boleh bawa kesengsaraan. Oh, cara cakap tu macam nak samakan nikah dengan zina. Yes, memang ada orang berkahwin sengsara. Memang ada orang yang berzina bahagia. Di dunia sajalah. Tetapi, adakah kita boleh kata secara umum orang yang bernikah sengsara dan orang yang berzina bahagia? Orang gila je yang cakap macam tu. Zina secara umum membawa kebaikan dan nikah secara umum membawa kesengsaraan. Tu orang gila saja yang cakap macam tu. So jangan main-main nak kata akad sah. No, look at the repercussion. Benda kalau halal, dia akan bawa kesan yang baik. Kalau benda yang nampak halal tapi bawa kesan yang buruk, pasti ada something wrong. There must be something wrong in its theory. It may sound like something halal, but look at it again. Maybe it's actually haram.
being masked as something halal. That is why you see the repercussion is as the haram repercussion. Okay? So Nabi kata tak boleh gabung hutang dengan jual beli. Tak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Wala ribhu ma lam tatman. Dan kamu tidak berhak, tak boleh ambil untung daripada sesuatu perkara yang kamu tidak ada pertanggungjawaban ke atasnya. You don't have any liability. You tidak ada tanggungjawab lah untuk jaga benda tu. Lepas tu you dapat untung ke atasnya. Ini penting. Ini pun bank Islam buat ni. Ini pun bank Islam buat. Barang-barang yang diorang jual tu, sokol rumah ke kereta apa benda, dia ni tak ada pertanggungjawaban langsung. Ingat tak kes di mana bank-bank Islam ni, rumah tak siap. Dia kata dia beli dia developer, dia jual kepada pelanggan. Rumah tak siap. Orang pergi ke bank-bank Islam ni, bank Islam ni suruh cari developer. Ingat tak kes ni berlaku dekat Malaysia? Ni kurang ajarnya dia orang. You kata you jual rumah. Kalau you jual rumah, you dah kena bertanggungjawab. Rumah kalau tak siap, you dah kena bertanggungjawab. Ni tak, dia suruh kita cari developer. Bukankah you dah beli dari developer? You dah beli. Sekarang ni tak siap-siap. You kenalah. You kena bertanggungjawab. You kena at least compensate something. So kalau developer lari, habis. Bank pun lepas tangan. So bank tidak ada pertanggungjawaban. This is the problem. Doman tak ada. Saya tak kata semua perbankan Islam hari ini pun cuba nak try to put some pertanggungjawaban. Tetapi kalau kita tengok dia masih lagi ada banyak loophole. Masih lagi terlalu banyak loophole. Okay. So, awak tak boleh ambil untung daripada perkara yang awak you don't have any liability. Tawarruk pun buat benda yang sama. Kan? Tawarruk pun buat benda yang sama. Barang tu, orang tak kisah pun. Oh, kita jual crude palm oil, CPO. Tak ada orang pun tahu kat mana crude palm oil ataupun siapa yang bertanggungjawab kat atas ni. Siapa yang bank you beli. You customer, you kena beli crude palm oil tu. Lepas tu you jual kepada bank. You tak ada pertanggungjawaban pun langsung. Sebab it happens immediately. Immediately it happens. You pun tak pernah nampak crude palm oil tu. You tak pernah, you don't even care volume dia berapa. Lepas tu you pergi jual. You tak pernah ada possession of it. Qabd pun qabd hukmi. Itu pun tak lepas sebenarnya syarat qabd hukmi. Lepas tu you jual. Ini kena dengan hadis Rasulullah SAW ni. Kemudian Nabi kata, wala bai'u ma laysa indak. Dan juga jual sesuatu yang kamu tidak ada. Itu juga haram. Itu juga haram. Saya nak kata dekat sini lagi sekali. Perbankan Islam buat semua empat-empat ni. Dan cantiknya Nabi gabung empat-empat ni dalam satu hadis. This is mu'adzizah, i'jaz daripada Nabi SAW. Okey. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis Ibn Umar. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, haddatsana Malikun an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Zada Ismail man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah. Nabi SAW bersabda, siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sehingga dia menerimanya. You kalau beli makanan, you tak boleh jual dulu sebelum you terima barang tu. Okay, you tak boleh jual sebelum you terima barang tu. Ismail menambah, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sehingga dia benar-benar mengambilnya. Sehingga dia benar-benar mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam Bukhari ada, dalam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad. Maksud dia hadis-hadis berkenaan dengan jangan jual benda yang kamu tak miliki. Benda ni dah mutawatir. Bagi saya dia dah sampai tahap mutawatir. Dah tak ada khilaf, sepatutnya benda ni dah tak boleh lagi dicabar. Okey. Satu lagi hadis, ni riwayat Ibn Abbas. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Siapa yang membeli makanan, jangan jual sehingga kamu menerimanya dengan sempurna. Okey. Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas bagi komen, dia bagi syarah dia kepada hadis. Dia kata wa ahsibu kulla syai'in mithlah. Dan aku menganggap bahawa semua perkara pun kena ikut syarat ni. Maksud dia bukan berkenaan dengan jual beli makanan saja. Apa-apa barang sekalipun. Jangan jual sebelum kamu memiliki barang tersebut. Dia masuk di dalam pemilikan kamu. It falls under your ownership and your possession. Okay? Baru kamu boleh jual. Kemudian kita pergi kepada hadis kelima. Saya terus pergi kepada matan dia. Qultu Hakim bin Hizam akhbarahu. Qala, qultu ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Qala, fa idza ishtaraita bay'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku membeli beberapa barang dagangan. Maka apakah yang halal bagiku daripadanya dan apakah yang haram atasku? Baginda pun jawab, apabila engkau membeli sesuatu barang, maka janganlah engkau menjualnya sehinggalah engkau benar-benar menerimanya. Sama. Okey. So hadis-hadis ini terlalu banyak ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
Imam Bahaki kata sanad dia adalah hasan dan muttasil, bersambung. Dan di dalam Sahihain juga ada hadis-hadis yang lebih kurang sama maknanya. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Hadis nombor 6. Daripada Matar Al-Warraq, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Oh, ini hadis dia riwayat daripada keluarga dia. Matar Al-Warraq dia dapat daripada Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib dapat daripada bapa dia. Bapa dapat daripada datuk dia. Bahawa Nabi SAW bersabda, tidak sah talak melainkan pada sesuatu yang engkau miliki. Dan tidak sah memerdekakan hamba melainkan pada sesuatu yang engkau miliki. Dan tidak sah jual beli melainkan pada sesuatu yang engkau miliki. Of course lah, you tak boleh talakkan isteri orang lain kan. You kena talakkan isteri. Kalau nak talak isteri, you tak boleh talakkan isteri orang lain. Tidak sah awak memerdekakan hamba kecuali hamba tu awak punya. Dan tidak sah awak jual beli melainkan pada sesuatu yang engkau miliki. Clear? Okay? Kemudian Ibnu As-Sabbah menambahkan lafaz dan tidak sah menunaikan nazar melainkan pada sesuatu yang engkau miliki. Hadis ini kan ada banyak riwayat kan, ada hadis yang ada tambahan daripada sebab kadang sahabat bila dengar daripada Nabi ada yang tangkap 100%, ada yang tangkap 99%, ada yang tangkap 95%. So kadang ada sahabat lain dia tampungkan, apa yang terkurang dia tampungkan. Dan kadang-kadang pun Nabi SAW sampaikan sebuah hadis tu, sebuah cerita tu kepada sahabat-sahabat lain pada waktu yang berbeza-beza. So dalam versi ni kadang-kadang Nabi explain cerita ni, ada kadang Nabi ringkaskan saja. So that's why ada perbezaan riwayat di situ. Kemudian kita pergi pada hadis nombor 7. Okey, daripada Ibnu Umar, beliau berkata, para sahabat dahulu, mereka iaitu para sahabat dahulu membeli makanan secara borongan, tanpa timbangan dan secara pukal di bahagian atas pasar, lalu Rasulullah SAW melarang mereka menjualnya sehingga mereka memindahkannya. Okey, maksud beli juzafan ni adalah, dia orang pergi pasar. Dia nampak kurma belungguk. So dia kata kepada penjual, okey, aku beli 2 kati, ataupun aku beli 2 gantang. Okey. Lepas tu dia pergi ke tempat lain, dia pergi jual kat orang. Okey, aku ada kurma, aku jual engkau harga sekian-sekian. Dapat untung lah. Nabi kata tak boleh. You kena ambil possession benda you beli tu, bawa ke rumah you, ke tempat you atau ke kedai you, tempat di mana you miliki, baru you boleh jual. Baru you boleh jual. Apa Nabi cakap? Rasulullah kata melarang menjualnya sehingga mereka memindahkannya. So you have to actually move it. So this is very interesting sebab this is the problem in tawarruk also. Barang yang jadi dummy produk tu dia duduk kat situ tak bergerak. Sepatutnya barang tu kena berpindah, barulah ada keikhlasan jual beli tu. Sebab ada kos untuk transfer. Diorang ni tak nak kos langsung. Kan? Diorang hanya nak sebenarnya riba lah, nak interest lah. So barang tu hanya diperkenalkan sebagai topeng saja untuk menutup transaksi hutang supaya nampak macam jual beli. Okey. Memang kurang ajar. Rumah tak siap suruh cari developer. Ijarah sewa pun sama. Itulah. Dia kata dia nak jual rumah tu kepada kita, dia dah jual rumah tu kepada kita. Lepas tu developer tak siap, kita kena settle. Dia tak nak ambil campur. Dia tak nak ambil ni. Tu saya kata, dia tak ada domain dekat situ sebenarnya. Dia tidak ada tanggung risiko langsung pun. So benda ni, this thing must stop. This nonsense must stop. Semua kos pelanggan kena tanggung. Itulah ada kes murabahah, pelanggan yang kena pergi belikan rumah tu on behalf of the bank. Lepas tu dia untung atas angin, berlambak-lambak. Juta-juta setiap tahun. Carilah kerja lain, sahabat-sahabat. Yang terfikir nak kerja dalam bank ke, Islamic bank ke, batalkanlah keinginan tu. Cari kerja lain. Cari kerja lebih bermanfaat. Awak jadi peladang lagi baik. Awak jadi bercucuk tanam tu lebih baik. Kan?